Dengan enjin V dia macam ni punya bersih. Jantan mana yang tak goyang tengok kereta-kereta konti. Memang idaman lah. Baik, belakang sini adalah sebuah BMW F20. Kereta ni datang untuk kita buat check up lah, untuk pastikan sama ada kereta ni berada dalam keadaan sihat ataupun tak. Sebenarnya pilihan tu memang betul tuan-tuan. Dekat sini, dekat Translator Automotive, memang kita ada sediakan perkhidmatan untuk buat PPI ataupun Pre-Purchase Inspection. Sebenarnya ramai orang yang beli kereta mentang-mentang nampak kereta cantik macam ni, main beli je kan. Sebenarnya kereta ni dia ada wear and tear dia. Banyak wear and tear dia yang kita tak tahu, part-part coolant dia contoh kan. Macam mana kita nak tahu yang bermasalah kalau kita tak ada pengalaman? Yang kedua, gearbox oil kan. Macam mana kita nak check minyak gearbox sedangkan kita tahu minyak gearbox tu duduk dalam gearbox. Jadi memang kita perlukan seseorang yang betul-betul pakar untuk check minyak tu dan pastikan minyak tu sebenarnya minyak lama ke, minyak baru ke, dah tukar ke, tak pernah tukar ke. Yang ketiga orang selalu terlepas pandang ialah bab suspension. Memang kalau kita tengok kereta ni parking macam ni, memanglah nampak handsome kan. Dia punya tinggi pun ngam 3 jari, belakang pun 3 jari dengan rim dia yang besar kan. Nampak macam menarik je kan. Tapi sebenarnya sistem suspension yang dalam ni kita tak tahu pun bila last owner tukar. Benda-benda macam ni bila kita dah beli kita tak boleh nak refund tuan-tuan. Tuan ada plan untuk beli kereta baru dan tuan memerlukan orang yang berpengalaman untuk buat inspection, tuan boleh datang ke Translator Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah ataupun soalan, boleh klik link di bio, boleh bertanya dekat situ. Kita jumpa lain kali. Bye bye.